Pernah tak kau tertanya, boleh ke buat duit dengan jual gambar online? Dalam video ni aku tunjuk step by step cara kau boleh mula jual gambar dekat Adobe Stock. Dan yes, gambar AI pun boleh. Adobe Stock ni salah satu platform stok foto terbesar dunia. Brand besar macam Adobe guna gambar dari sini untuk software dorang. Kau upload gambar, orang beli, kau dapat duit. Bukan gambar je. Kau boleh jual gambar, real atau AI, ilustrasi/vektor, video pendek, template design. Yes, gambar dari Midjourney atau DALL-E pun boleh. Asalkan ikut guideline. Cara daftar Adobe Stock. 1. Pergi ke contributor.stock.adobe.com. 2. Sign up guna Adobe ID. 3. Lengkapkan profil. 4. Upload gambar. Nak gambar lulus cepat dan senang dijual? Tips dia. Guna keyword yang tepat. Gunakan keyword.io. Gambar tajam, jelas dan original. Guna kategori popular. Teknologi, gaya hidup, makanan, kerja jarak jauh, AI. Jangan upload satu je. Upload konsisten. Gambar AI boleh lulus ke? Ya, boleh. Tapi, wajib tanda gambar tu sebagai illustration. Dan, nyatakan dalam title atau description yang ia generated by AI. Jangan tipu sistem. Setiap jualan, kau boleh dapat antara 33 sen hingga $3 satu gambar. Kalau beli secara extended license, boleh capai $25 ataupun lebih. So, nak mula buat side income dari gambar? Start dengan upload 5 gambar pertama. Percuma je. Tekan like kalau kau belajar sesuatu, share video ni dengan kawan-kawan, dan yang penting, subscribe sebab aku akan share lagi tip digital income lepas ni. Klik link di bawah jika nak belajar lebih mendalam tentang buat duit dengan Adobe Stock. Terima kasih.